Aduh, asyik kalah je, Mat. Apa bising-bising ni? Ni apa aku asyik kalah kat rank ML ni. Aku dah penat asyik kalah 20 street lah. Aduh, sabut betul lah otak aku ni. Daripada kau main ML tu, baik kau main permainan tradisional aku. Zaman tradisional? Zaman bila tu Mat main permainan tradisional ni? Kau cuba dulu. Seronok permainan tradisional tu. Jom. Yalah, cuba main lah. Jom. Jom lah, jom. Jom. Nak betul. Baik kau ajak. Tidak tempat kita nak main nanti. Jom tak sabar sini. Sini. Betul lah. Tadi Kau main apa ni? tengah main baris sipar. Nak jom dia? Jom. Baling selipar merupakan permainan tradisional yang popular dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Permainan ini dimainkan secara berkumpulan dan menekankan kerjasama serta kepantasan. Kumpulan penyerang bertugas untuk menjatuhkan susunan selipar dengan balingan. Jika berjaya, mereka perlu menyusun semula selipar tersebut menjadi bentuk piramid sambil mengelak daripada balingan pihak lawan. Manakala, kumpulan bertahan pula akan mengambil selipar yang berterabur dan membalingnya untuk menyingkirkan ahli kumpulan penyerang sebelum susunan selipar dapat disiapkan. Permainan ini bukan sahaja menyeronokkan, malah melatih ketangkasan, strategi dan semangat berpasukan. Batu seremban merupakan permainan tradisional yang dimainkan menggunakan 5 biji batu kecil atau objek ringan seperti kain berisi pasir. Permainan ini sering dimainkan oleh kanak-kanak pada waktu lapang dan tidak mengira jantina. Cara bermainnya melibatkan kemahiran membaling satu batu ke udara dan mengambil satu batu lain di atas tanah sebelum menangkap kembali batu yang dibaling. Tahap permainan akan menjadi semakin mencabar apabila bilangan batu yang perlu diambil meningkat. Permainan batu seremban membantu meningkatkan koordinasi tangan dan mata, daya fokus serta kesabaran. Lebih penting lagi, permainan ini mencerminkan kesederhanaan budaya masyarakat dahulu yang kreatif dan bijak memanfaatkan sumber yang ada. Ia merupakan warisan budaya yang wajar dipelihara agar tidak hilang ditelan arus pemodenan. Tentu lah, sebab tu lah. Sebab orang punya ni. Ya betul. Congkak ialah permainan tradisional Melayu yang telah diwarisi sejak zaman dahulu dan dipercayai berasal dari kawasan Asia Tenggara. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang menggunakan papan congkak dan biji guli atau biji getah. Permainan ini dimainkan dengan mengagihkan biji congkak mengikut arah tertentu sehingga pemain tidak lagi mempunyai biji di lubangnya. Tujuan utama permainan ini adalah untuk mengumpul sebanyak mungkin biji di rumah sendiri. Congkak bukan sekadar permainan, malah ia melatih pemikiran strategi, kesabaran dan kemahiran membuat keputusan. Nilai-nilai ini sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berfikiran kritis dan berdaya saing, selaras dengan aspirasi negara dalam melahirkan rakyat yang berkualiti dan berilmu. Korang agak kenapa dalam tradisional ni dah pupus ataupun tak ramai main. Padahal best ke aku main tadi. Betul. Aku rasa kan permainan tradisional ni dia dah tak ada orang main. Sebab sekarang ni zaman sekarang orang lagi bergalakkan untuk bermain sesuatu permainan secara dalam talian dan bukanlah secara fizikal.
Dan itulah antara sebabnya. Kau rasa ada apa lagi ya? Betul juga apa yang kau cakap ni, Pat. Tapi kau fikir balik mesti ada dia manfaat dia juga kan. Betul. Aku rasa kan banyak dah manfaat dia. Sebagai contoh, dia menyatukan kita. Macam detik perpaduan lah. Kita boleh main permainan tradisional ni dengan orang pelbagai kaum dan juga etnik. Sebenarnya tu, permainan tradisional ni dia mencabar fizikal kita, tapi tetap terlalu mencabar lah. Jadi orang pelbagai umur pun boleh main. Dan sekali ada setengah permainan tradisional ni, dia sangat strategik. Sebagai contoh macam kita main tadi lah, congkak. Strategik kan? Kau setuju tak dengan aku? Setuju. Jom lah, member lain dah gerak balik tu. Kita tak balik Kita ni je. Dah balik lah. Balik lah. Yo. Aduh, apa lah. Aku nak balik kan. Betul.